pula. Patutnya mata putih yang kat luar. Mata hitam kat dalam. Apa nak bawa laju ni? Dia. Umat dan Amanda Samui dipenuh drama setiap hari. Senyum tawa bersama, kita happy selamanya. Assalamualaikum guys. Hari ini kita bersama adik. Umar ada kat sini juga. Lepas tu kita dekat apa nama dia tempat ni? Sugih Villa. Sugih Villa. Kalau korang tahu kat sini dia tempat Datuk Ali Shukri tau. Masuk kat sini nanti kita akan buat aktiviti. Tak tahulah mau ulang je apa yang tadi Daddy cakap. Kita bukan buat aktiviti, kita cuti. Kita cuti kat sini. Nanti ada si nangis. Kita Ini apa tu? Baju je. Jom. Panas kat sini. Tengok, ada kolam. Kolam ni ada 3, ada 4 yang macam. Apa nama dia? Apa yang nama dia? Aku lupa dah. Sekejap, mana tengok? Jom tengok dalam kotak kolam tu. Abang Haji pun dah sampai tu. Abang Haji pun dah sampai. Jom. Nak tengok je. Jom. Hai Oma. Hai. Aman dalam. Hai Ma. Bos Mami Hana. Bukan. Yang ni apa nama dia? Bos Mami Hana. Dah salah. Abang Haji pun ada. Tak buat-buat je. Abang Haji mana? Abang Haji. Abang Haji dalam bilik tukar baju kot. Kat sini pun kita tengah tunggu sementara tengah tunggu semua datang. Tengah tunggu ni seorang lagi Datuk Alif Shukri. Kat belakang ada kambing. Nak tengok? Lah. Ada mini zoo. Mini zoo. Tapi ada 2, 3, 4 kambing situ je. Kat situ pun ada trampolin. Adik pergi main trampolin. Tak nak. Mami ada nak main trampolin. Mana ada? Tengok sana nampak? Dia nak main tu. Tapi semua kambing. Kat sini kambing. Swimming pool. Ada kambing bidi-bidi juga. Kuda kat belakang situ. Nampak? Boleh naik. Tu lembu lah. Oh, kuda lah. Tok. Ekor dia macam rambut. So kita punya resort kat sini. So nanti bilik kita salah satu situ lah kot. Rasanya. Pasal korang tengok tu. Ini mini zoo. Macam flamingo. Tapi dia gigit orang kan, Mami? Dia gigit orang. Mana? Mana telur? Ada Sini, telur bang. dia. Nak tengok? Mana telur dia? Duk patut. Tu. Nampak tak yang bulat tu? Macam kata macam tak. Ya, dia kecil tu. Hai. Huh. Kalau boleh sentuh, mesti. Dia pernah, dia tak tu tau, dia bukan Lari. ganas sangat. Dia cuma dia takut. Tengok, kalau kita pegang dia mesti lari. Dia kalau dia gigit kita tu bila kita macam dapat tangkap di situ. Dia takut je. Dia tak serang sangat. Berapa kali pun tengok. Orang nak tangkap, dia lari. Jarang ada lawan. Tengok, ada tapak kaki kucing. Berapa kali mau tengok? Sekali tu dekat sekolah Umar nampak ada 2-3 tapak kaki kucing. Macam kucing pijak sini. Ada kuda. Astagfirullahaladzim. Tengok kuda ni macam tak sihat. Bek. Apa bunyi kuda? Kan?
demam. Aduh. Buat demam sangat tu. Jom. Kita barang apa? Ini ada trampolin. Main lah, jom. Tu boleh apa? Aja. Panas Boleh tau. apa? Belalang. Tupai. Macam pelik je. Masa bercerita. Yang hari tu, Umar menangis juga tapi bilik dia teruk sangat. Bilik dia sini. Ni. Okey, bilik dia. Pintu sini. Satu bilik. Masa bilik air satu bilik. Tak ada air panas. So, mana kita boleh jejak? Tupai dah ni. Belalang. Tupai. Belalang. Masa aku belalang. Ada harap ada belalang. Kan? Tapi Umar dah pernah sentuh belalang. Abang Sentuhlah bela tupai. dik. Bela dik. Sentuh apa? Dulu Mama bela. Lepas tu waktu tu umur 7-8 tahun. Lepas tu bila dia tukar kulit, Mama ingatkan dah mati. Mama nangis waktu tu. Lepas tu satu kena gigit semua, mati. Satu lagi dua lagi Mama lepaskan. Kesian. So kita dah dekat Belalang Executive apa entah. Ini besar agak. Ada TV. Ada sofa apa entah ni. Sofa untuk duduk tengok TV sini. Lepas tu kat sini ada tempat, mengingatkan tempat apa tau. Punya dia kosong tapi ada burung-burung kat situ. Tadi ada burung di sini tadi. Jom. Kita pergi naik atas pula. Naik atas pula. Let's go. So, kat sini ada lagi tapi lagi cantik. Santai. Kat sini lagi cantik sebab dia ada ni. Tengok. Dia macam daripada bawah laut tapi dia macam korang tahu tak apa nama dia ni? Yang siput kecil dalam tu dekat pantai tu. Melupa apa nama dia. Cekerang tapi besar. Tapi ni macam tempat minum air pula. Pada belakang tu buat apa? Panggil dah. Ni ah. Busuk. Busuk dek. Mana? Ke sana. Adik main mana? Okey. Dia terbalik pula. Patutnya mata putih yang kat luar. Mata hitam kat dalam dia. Tak belah sini. Kejap bun. Ada ular kat sini guys. Ada ular. Dia tengah tidur sini. Ni buaya kan? Hai Abang Haji. Hai Abang, lama tak jumpa. Biasa dia peluk je apa. Sampai hati dia. Jom lah. Pandai. So tadi kita dah angkat barang dah. Umar tertanya. Ni tempat apa? Ni, tak ni. Ni tempat apa? Adik, cek. Tengok ada apa dalam tu. Okey? Lepas tu bila ada Umar kat belakang, dia lepas je ni. Sekali tu. Padahal dah tinggi tu. Supaya tak jatuh. Dah, jom. Jom tengok baby. Jom tengok baby miau. Adik. Dia makan adik tu. Kambing, sini kambing. Dia panggil kambing sini je. Adalah siapa tu? Aunty tu cakap. Dia panggil je kambing sini. Rasa dia anak-anak dia terus datang. So sekarang orang tengah siap-siap untuk podcast kita. So sekarang kita nak tukar baju sekejap. Tak tahulah Mami sekejap lagi hantar. A
A few moments later. Malas. Malas. Sekarang kita tengah shoot untuk Dato' Ali Syukri. Bukan. Apa nama tempat nama tu? Rumah Daddy Orang Miskin. Lepas tu ayah Umar mati. Lepas tu, kalau nak tahu tengoklah. Umar pun tengah, sepatutnya tengah shoot ni sekarang ni. Tapi bukan scene rumah lah. Tengok langit ni yang cerah. Naik boleh tak? Apa dah bawa laju ni? Dia. Aku nak malas. Ni orang lari. Tu ada tu. Pergi. Tu, kakak. Pergi kakak. Pergi kakak. Ni Mel. Ni Mel. Usik dia. Bosok dia, pegang dia. Reaction kesian dekat ayah Tolong, duduk kat posisi masing-masing. Okay, roll. Action. Buat YouTube ni bila nak post ni? Mami Hana punya YouTube lambat post selalu. Itu. Alamak, semua dah terasa. So ini saja untuk video kali ni. Kalau jangan lupa like, subscribe, on notification, bell. So terima kasih tengok video kali ni. Jangan lupa subscribe. Bye.